Doa, permohonan, ampunan dan mati dalam keadaan berbakti. Sebab para ulama juga ada sebut, langit dan juga malam itu ialah lambang pada gelap. Luar daripada bumi ni memang gelap banyak. Malam memang gelap lah. Gelap ni dia sinonim dengan apa? Gelap ni sinonim dengan kematian. Kematian. Jadi manusia bila mana dia tahu dia akan mengalami satu kegelapan, iaitu kematian, dia akan menjadi orang yang tidaklah terlalu fokus pada benda-benda yang tak beri apa-apa manfaat untuk menghadapi hari gelap itu, iaitu padang mahsyar ke, alam barzakh ke, dan juga kegelapan-kegelapan lain, alam kubur tu sendirilah secara umumnya. Okay. Jadi mereka akan sentiasa berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kita akan pergi kepada satu proses menghargai wakil Tuhan, iaitu Rasul. Ada orang dia sibuk dengan bidang dia, akhirnya dia terlupa nak mengikuti contoh daripada diri Nabi. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Apa beza ighfir dengan kaffir? Ighfir maksudnya tutup. Dosa kita buat tu supaya tidak orang tahu. Tutup dia. Kafir, delete, buang dalam catatan amal kita. Maknanya kita balik jumpa Tuhan, tak ada dah dosa tu. Jadi dua benda ni kena minta. Wa tawaffana ma'al abrar. Jadikanlah kami dalam lingkungan orang-orang yang suka buat baik. Maknanya waktu hidup mesti duduk dengan orang buat baik ya.